Ketua Pemuda MCA Negeri Pahang bangkitkan satu isu, terlalu banyak sangat aplikasi apa yang kerajaan buat untuk tujuan pelepasan immigration, autogate, pintu automatik dekat KLIA tu, kod QR apa semua ni. Kita ada MyNISE ke MyNISE, My Border Pass, My Digital ID, bertindih lah kan, fungsi yang hampir serupa, namun bajet dan peruntukan kontraktor lain-lain dia cerita. Dia persoal yalah peruntukan berapa, ini dah jadi pembaziran duit rakyat ke apa, kerajaan bagi kontrak dekat siapa, apa semua. Okey, soalan itu semua valid. Pertama sekali, ketiga aplikasi ni fungsi dia berbeza, dia tak sama fungsi dia. My Digital ID ni kerajaan nak sahkan kos siapa. Inilah pengesahan identiti secara digital. Pengguna boleh pakai aplikasi ni untuk log in perkhidmatan kerajaan. Dia seolah-olah macam ni lah, IC versi digital lah senang cerita. Satu lagi aplikasi kita ada MyNISE, National Integrated Immigration System. Dia nak sahkan apa status immigration kau. Aplikasi ni lah yang akan urus kau punya visa, pas lawatan kau, perkhidmatan permit kerja kau, permit pelajar, blacklist kau, apa semua benda ni dalam MyNISE. Yang guna aplikasi ni hanyalah pegawai immigration dan agensi keselamatan sahaja, bukan orang awam. Last sekali, My Border Pass. My Border Pass ini adalah aplikasi sementara. Kena ingat, My Border Pass ini dicipta hanyalah sementara sahaja. MyNISE adalah aplikasi induk yang kekal. MyNISE, My Border Pass sementara. Untuk apa? Untuk kerajaan nak atasi masalah kesesakan yang kritikal. Dekat mana? Dekat pintu masuk negara tu, dekat KLIA. Siapa yang biasa travel, dia tahulah KLIA ni sesak. Memang orang sesak lah. Pintu masuk tu kadang-kadang ramai sangat. Kita ni negara yang membangun. Itulah kerajaan buat satu aplikasi sementara, My Border Pass. MyNISE akan kekal, My Border Pass ini sementara. Kenapa MyNISE lambat? Aplikasi yang high traffic dia memang perlukan masa sikit. My Border Pass kerajaan buat untuk selesaikan masalah yang ada sekarang ni, daripada tunggu buat satu alternatif lain. Lagi satu perkara yang dibangkitkan oleh Ketua Pemuda MCA Negeri Pahang, dia kata kenapa tak tunggu MyNISE ni betul-betul siap dulu, kenapa nak kena spend lagi buat aplikasi My Border Pass. Ini tak ke membazir duit rakyat. Dia macam ni Kalau boleh, memang kerajaan tak nak kacau pun, biarlah aplikasi ni, apa benda semua pun tak payah kacau, biarkan. Tak perlu pun sebenarnya kacau. Cuma isu kesesakan di pintu masuk negara KLIA ni makin lama makin kritikal. Kita berdepan dengan jumlah pelawat, trafik keluar masuk yang sangat-sangat tinggi tiap-tiap hari. Let's say lah kerajaan tak buat aplikasi sementara, My Border Pass ni tak wujud. Okey, mungkin masalah-masalah tadi, orang terpaksa menunggu lama berjam, bagi tekanan kepada petugas-petugas immigration, mengganggu kita punya pelancongan ekonomi kita. Sementara MyNISE dalam proses untuk siap sepenuhnya ini, kerajaan buatlah aplikasi sementara My Border Pass. Itu aja. Kita nak atasi masalah-masalah tadi. Petugas-petugas immigration ni pun diorang pun manusia juga. Nak hadap trafik yang sangat tinggi, orang keluar masuk ini masalah lah, mengganggu kita punya pelancongan. Apa persepsi orang pada kita, negara kita macam mana. Itulah adanya My Border Pass. Itu aja bendanya. Soalan lagi, once MyNISE ni dah siap sepenuhnya, nanti apa akan jadi kepada My Border Pass? Mudah saja. Kerajaan dah sebut awal dulu, takkan bazir, tak timbul soal bazir duit rakyat buat My Border Pass yang akhirnya akan hilang begitu saja. No, jawapan dia tak hilang. Data daripada My Border Pass ini akan pindah masuk ke MyNISE. Semudah itu saja. Senang cerita, My Border Pass ini kerajaan buat pilot test. Nak tengok apa masalah peringkat awal, on the ground, apa benda yang boleh timbulkan masalah kepada pelaksanaan aplikasi ni. Nak sesuaikan proses kerja pegawai dekat lapangan, nak make sure proses integrasi sistem aplikasi ni smooth. Jadi segala penambahbaikan masa hadapan nanti akan terus masuk ke MyNISE, jimat kos. Lagipun sebelum ni, sebelum MyNISE ni, kita dah ada aplikasi lama, IMMS tak silap. Lebih 20 tahun ni aplikasi lama punya, tak sesuai dah dengan hari ni punya keadaan teknologi apa semua. Aplikasi tu outdated. Jadi kerajaan come up with a new application yang lagi canggih, lagi up to date lah. Settle masalah, itu aja cerita dah. Jadi terima kasih pada Ketua Pemuda MCA Negeri Pahang. That's a good question. No issue. Bagus lah dia bertanya. Kita jawab apa yang kita tahu. Nak cerita bahawa aplikasi ketiga-tiga ini dia tak sama. Ada yang dicipta sementara kan, ada yang memang dicipta untuk jadi induk. Maka tak ada masalah, no issue lah. Maka settle lah masalah ni